Harum pewangi bunga cempaka, mari dipetik oleh si dara. Izinkan saya membuka bicara, naskah dibuka ilmu diteroka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi, Nurina Madiha binti Abdul Razak, pelajar tingkatan 5, aliran sains tulen di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort. Kod sekolah saya ialah JEA 1089. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang telah menarik perhatian saya baru-baru ini. Buku ini bertajuk Dinama, karya daripada seorang penulis terkenal yang bernama Hilal Ashraf. Buku ini diterbitkan oleh Hilal Ashraf Publication sendiri. Buku ini juga diterbitkan pada tahun 2021 dan buku ini mengandungi 688 muka surat yang bercetak. Buku ini menceritakan tentang seorang raja yang zalim dan kejam. Raja ini bernama Jagat Suci. Jagat Suci mengamalkan ilmu hitam yang membuatkan dirinya nampak muda dan tampan. Namun begitu, usianya telah pun beratus-ratus tahun. Jagat Suci sempat dikalahkan oleh seorang adiwira yang sangatlah masyhur pada zamannya yang bernama Adi Wajah. Jagat Suci telah dipasung selama lebih 30 tahun di sebuah gunung. Namun begitu, pada suatu hari terdapat kanak-kanak yang bermain di atas gunung tersebut dan tanpa sengaja telah membebaskan Jagat Suci. Jagat Suci telah membakar kampung berhampiran dan membunuh semua rakyat di kampung tersebut dan meminum darah mereka. Buku ini juga menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Ninama. Ninama adalah seorang pemuda biasa. Namun, dia sangatlah arif dalam ilmu tauhid, Al-Quran dan juga sirah. Dia adalah seorang pengamal agama. Dan dia juga telah berguru silat dengan seorang pahlawan yang bernama Adi Wajah. Dia telah belajar bersama Adi Wajah selama lebih 18 tahun dan mula berkelana mengelilingi kampung ke kampung untuk membantu raja-raja yang dalam kesusahan dan dizalimi oleh Jagat Suci. Namun, begitu dia juga mempunyai hasrat, iaitu dia ingin mengalahkan Jagat Suci. Pada mulanya, dia ingin mengalahkan Jagat Suci kerana hasrat dendam di hatinya, kerana kampung yang dibakar itu ialah kampungnya dan ibu bapanya telah terbunuh dalam kejadian tersebut. Namun begitu, Ninama masih teringat pesan Adi Wajah supaya janganlah kita mengikut kata hati dan janganlah kita menjadi seorang yang pendendam. Kerana hasrat dendam itu sangatlah tidak baik dan juga ia akan memakan diri kita secara perlahan-lahan dari dalam. Kerana Ninama ini telah mencapai titiknya di mana mereka berjaya mengalahkan Jagat Suci. Ninama telah pun mengembara seluruh Malaysia dan mengumpulkan para lagenda-lagenda untuk menjatuhkan Jagat Suci. Namun begitu, Jagat Suci juga mempunyai angkatan tenteranya juga. Malahan Jagat Suci juga telah bersatu dengan seorang raja, iaitu Raja Bersiung, untuk mengalahkan Ninama dan juga angkatan-angkatannya. Ninama dan juga kerajaan Samudra Putih, iaitu satu-satunya kerajaan di tanah Melayu yang tidak dikawal oleh Jagat Suci, bersama-sama mereka dan juga bantuan-bantuan daripada luar seperti bantuan daripada Sarawak, iaitu daripada Putih Santubong dan Putih Sejinjang. Manakala mereka juga dapat bantuan daripada segi laut, daripada si Tanggang, dan juga mereka bersama-sama bersatu untuk mengalahkan Jagat Suci ini. Dan pada akhirnya mereka bersama-sama dapat mengalahkan Jagat Suci dan juga Raja Bersiung. Buku ini mengajar kita supaya memilih raja yang baik dan pemimpin yang sangatlah baik. Kerana pemimpin yang kejam dan zalim dapat merosakkan dan menjatuhkan negara kita. Manakala rakyat kita juga akan merasa penderitaan diakibatkan oleh pentadbiran yang sungguh kejam. Di akhir kata, saya ingin menyusun 10 jari memohon maaf dan ampun anda ada tersalah kata dan tersilap cakap. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan sekian itu sahaja.